الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada subscriber Abel Seram Channel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Abel ada terima cerita daripada admin page Iban. Cerita berkaitan dengan kisah seram kuartus kerajaan di Sarawak. Pada tahun 2013, saya telah diminta oleh pihak pengurusan untuk berpindah ke Seri Aman daripada tempat asal kerja saya, iaitu di Sareke. Saya akur sahaja walaupun di dalam hati ni agak berat jugalah untuk melangkah keluar. Isteri dan anak-anak masih tidak dapat ikut serta kerana mereka sibuk dengan hal ehwal persekolahan. Jadi terpaksalah saya berpindah seorang diri buat sementara waktu. Ketika berpindah ke Seri Aman, iaitu di Simanggang, ketika itu tiada kuartus untuk didiami. Oleh itu saya diminta oleh seorang pegawai supaya tinggal di berek kerajaan yang bukan milik jabatan itu sendiri. Saya tidak boleh menyebut nama tempat secara spesifik. Saya minta maaf. Berek tempat saya tinggal itu mempunyai 4 buah rumah. Maknanya ada 4 buah keluarga yang boleh tinggal di situ. Tapi malangnya tiada seorang pun yang tinggal di situ kecualilah rumah saya seorang yang saya akan diami. Saya mendiami rumah yang ketiga daripada simpang masuk ke berek tersebut. Maknanya ada 2 buah rumah kosong yang berada di hadapan rumah saya dan 1 lagi rumah kosong berada di bahagian belakang rumah saya. Pada awal Februari 2013, tinggallah saya di berek tersebut seorang diri, tidak berteman dan tidak juga berjiran dengan sesiapa pun. Ya, cuma saya seorang yang mendiami berek tersebut yang mempunyai 4 buah rumah. Wih, seram ni. Kawasan ni pun mesti luas. Ada 4 buah rumah, tapi hanya rumah beliau sahaja yang berpenghuni. Di awalnya saya mendiami rumah tersebut, tiada apa-apa pun terasa. Tapi bila menjelang petang, saya rasa tidak begitu selesa. Saya rasa seperti ada orang yang memerhatikan saya sepanjang saya berada di situ. Begitu juga pada waktu malam, seolah-olah ada seseorang sedang mengintai saya daripada luar tingkap, memerhatikan yang saya tengah terbaring di dalam bilik. Memasuki bulan kedua dan juga bulan ketiga, keadaannya masih sama. Saya berasa seram sejuk semacam. Tidak semena-mena pada bulan April selepas masyarakat Cina sembahyang. Boleh jadi ketika itu mereka merayakan perayaan hantu lapar. Lebih kurang jam 11 malam, saya terdengar ada orang berjalan masuk dengan memakai kasut boot, menaiki tangga berek dan seterusnya masuk ke dalam bilik saya, sehinggalah bunyi tapak kaki itu berjalan menuju ke dapur. Sanggup dia duduk sampai bulan ketiga, dia duduk kat situ. Tak semena-mena masa perayaan hantu Cina lapar. Hantu Cina lapar pula. Tak semena-mena sewaktu perayaan hantu lapar ni, dia mula dengar sesuatu yang pelik dalam rumah beliau lah. Saya rasa ianya sangat aneh kerana pintu berek saya dikunci dengan elok dari bahagian dalam. Bagaimana mungkin ada orang boleh masuk? Tanpa berfikir panjang, saya terus menyelimuti diri dengan selimut untuk menidurkan diri sendiri. Keesokan paginya,
Bila saya keluar daripada bilik, saya tidak dapat melihat ataupun saya tidak melihat sebarang kesan kasut boot ataupun tapak kaki di bahagian luar ataupun dalam beret saya. Aneh, pelik, seram. Begitulah perasaan saya pada pagi tersebut. Gangguan tidak terhenti setakat itu. Pada malam kedua, lebih kurang pukul 11 malam, saya terdengar seseorang menghampiri dinding dari bahagian luar rumah saya. Bunyinya seolah-olah seseorang sedang mencakar dinding rumah. Bunyinya agak kuat kerana dinding beret rumah saya ini diperbuat daripada kayu. Saya termenung sejenak. Apa lagi bala yang datang nak bertandang ni, bisik hati beliau lah. Seperti biasa, saya tarik selimut dan saya selubung hingga ke subuh. Keesokannya, saya cuba untuk memeriksa bahagian dinding yang dicakar semalam, namun tiada langsung kesan cakaran. Saya termenung panjang. Bagaimana mungkin saya boleh tinggal di tempat seperti ini? Nak berpindah daripada situ pun malangnya tiada satu pun beret lain yang kosong. Terpaksalah aku bertahan. Saya tidak pasti sampai bila keadaan ini boleh berpanjangan. Malam seterusnya, saya buka radio dengan bunyinya agak kuat. Jam masa ni menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba kedengaran ada orang ramai seakan-akan tengah berlompat dan tengah berjoget dari beret rumah kosong yang berada di sebelah rumah saya. Mereka ni melompat dan berjoget seolah-olah mengikuti alunan rentak muzik dalam radio yang saya pasang. Sekali lagi saya berselubung dengan selimut seolah-olah mayat yang sudah berbungkus. Keesokan harinya, saya baliklah ke Sarike. Bila tiba di Sarike, saya memberitahu ayah mertua saya tentang gangguan di beret tempat saya tinggal. Nasib baiklah bapa mentua saya yang bekerja di kem balak ni ada membawa selukai. Selukai ni kayu hujan panas lah. Kayu hujan panas yang diambil daripada dalam hutan. Saya bawa selukai tersebut bersama dengan kelambu sekali. Manalah tahu sedikit sebanyak boleh mengurangkan rasa takut saya kelak. Selukai ni famous lah di Sarawak ni, terutamanya orang Iban. Dia gunakan selukai ni, dia bakar untuk menghalau hantu lah. Setibanya di rumah pada petang itu, saya membakar selukai iaitu kayu hujan panas di beret rumah saya. Saya turut membakar besi mansau. Besi mansau ni besi yang dibakar sehingga merah menyala dan dipacakkan di tanah lah. Saya pacakkan besi panas tersebut di tanah sambil berdoa supaya makhluk-makhluk halus tidak lagi mengganggu. Lebih kurang pukul 6 petang, saya terus berkurung di dalam bilik. Malam itu juga selukai tersebut saya bakar untuk saya asapkan ruangan dalam bilik bertujuan menghalau makhluk-makhluk halus. Saya memasukkan selukai tersebut ke dalam tank kosong yang sederhana besar yang tidak ubah seperti menggunakan ubat nyamuk. Kelambu juga saya gantung lebih awal dan pada malam itu tiada bunyi ataupun gangguan yang saya terima pada malam tersebut. Jadi pada malam itu saya dapat tidur dengan lena. Sekembalinya daripada cuti gawai, lebih kurang seminggu saya meninggalkan rumah saya di beret tersebut. Saya ingin balik semula dan sewaktu saya sampai di beret saya ini, saya terhidu bau busuk yang amat sangat, seakan-akan bau bangkai haiwan. Saya berusaha mencari sumber bau tersebut yang mungkin berada di sekitar kawasan rumah saya. Setelah puas saya mencari, saya mendapati ada seekor kucing yang sudah mati
dan sudah pun membusuk di atas bumbung dapur. Saya bergegas membuang bangkai kucing tersebut jauh daripada kawasan rumah saya. Agak hairan juga daripada mana datangnya kucing tersebut. Saya tidak pernah pun melihat keberadaan walaupun seekor kucing di kawasan Berek sebelum ini. Hati kecil saya berkata, jangan-jangan makhluk halus ni dah bertapak balik dalam rumah saya. Malam itu saya tidak dapat menjumpai selukai yang saya simpan sebelum ini dalam rumah saya. Entah bagaimana kayu selukai tersebut boleh hilang begitu saja. Tak mengapalah, bisik hati saya, mungkin aku tersalah letak bertujuan untuk menenangkan perasaan pada ketika itu. Selukai yang dia simpan ni tak tahu tiba-tiba hilang. Siapa yang hilangkan selukai dia ni tak tahu. Tak bolehlah dia nak bakar selukai pada malam tersebut. Lebih kurang pukul 11 malam, di antara bangun dan tidur tengah-tengah mamai ni, tiba-tiba ada kelibat seorang perempuan duduk di sebelahku di hadapan pintu kelambu. Rambutnya panjang menutupi muka. Dalam hatiku, aku tidak tahu nak buat apa pada ketika itu. Hendak menjerit pun tak dapat kerana mulutku seakan-akan terkunci rapat pada ketika itu. Hendak bangun pun tidak boleh, badan terasa dipaku ke lantai. Aku pasrah. Dalam keadaan mencengkam tersebut, teringat kata-kata mendiang atuk. Beliau berpesan, jika hantu menampakkan bahagian hadapan, bermakna hantu tersebut ingin berkawan, dan jika hantu menampakkan bahagian belakang dengan membelakangi kita, adalah lebih baik kita melarikan diri secepat yang mungkin. Itu pesan atuk aku yang membuatkan rasa tenang sedikit pada masa tersebut. Hati kecil aku berkata, jika Tuhan berkehendaki aku mati pada malam itu, biarkanlah aku pasrah. Terbayang wajah anak dan isteri yang berada di rumah. Ketika sedang bergelut dengan perasaan takut tersebut, makhluk yang menyerupai wanita itu lantas berkata, aku sudah tinggal lama di sini. Aku mempunyai 3 orang anak. Sebaik sahaja dia berkata begitu, tiba-tiba makhluk tersebut hilang daripada pandangan. Saya pun bingkas bangun daripada atas tilam dan melihat pintu kelambu saya terbuka kerana tiupan angin kipas. Maka oleh sebab itulah makhluk tersebut boleh masuk, bentak hatiku. Berani betul kamu tinggal di sana, sergah kawan-kawan. Lantas saya menjawab, bukan saya berani. Saya tiada pilihan, tiada berek kosong untuk saya pindah. Kemudian rakan-rakan pun berkongsilah kisah seram berkenaan dengan berek tersebut. Pada tahun 2013, saya bernasib baik kerana mendapat kuartus kosong yang membolehkan saya berpindah keluar daripada berek berhantu berkenaan. Saya telah tinggal bersama dengan Kak Pon hampir setahun di rumah baru. Alangkah gembiranya saya kerana ramai orang berdekatan, hidup berjiran dan tidak sunyi dan tidak seram seperti berek sebelumnya. Jadi itulah cerita daripada beliau. Semoga jadi hiburan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Sekian, terima kasih.